dan hai semua. Selamat datang ke channel saya. Saya baru je bermula kongsi perjalanan ini. Terima kasih sebab sudi singgah dalam channel saya. Saya harap korang enjoy dan follow supaya tidak tinggal lagi konten-konten yang lebih menarik lepas ini. Okey, alhamdulillah pagi ni cuaca begitu cerah, suasana di kampung begitu menarik ya. Tengok memang cantik dengan bunyi masih bunyi riang-riang lagi, masih dengan bunga-bunga bunyi burung. Suasana di kampung inilah suasana di kampung. Okey. Pagi ni saya plan nak pergi Langkawi Pagi ni saya plan saya nak pergi Langkawi. Pergi hari ni mungkin dalam 2 hari kot, 2 hari 3 hari saya balik, saya pergi Langkawi. Jadi kita tengok apa yang berlaku daripada perjalanan daripada mula dari rumah sampai ke Langkawi. Kailan kot kailan yang saya tanam lebih kurang dalam 3 minggu, 2 minggu ke 3 minggu sudahlah. Ni kot kailan ini benih dia sama dengan yang ni, sama tanam. Tapi dalam ni kita dah masuk, yang besar-besar ni kita masuk dalam polybag. Dalam polybag terlalu awal cepat sebab jadi dia besar. Yang ni masih dulu masa kita ambil, dia masih lagi dalam tapak semayan sebab tu dia jadi lambat sikit, sebabnya dia masih dalam tapak semayan dulu yang ni. Jadi kita pokok dia sama je, sama tanam sama, cuma beza dia kita tanam dalam polybag dengan cepat dengan lambat. Yang ni kita tanam dulu dalam polybag, kita ambil. Jadi yang ni kita ambil yang lambat sikit. Kita ambil lambat sikit, kita tanam dalam polybag sebab tu dia kecil beza dia. Beza dia tapi pokok usia yang sama. Hai kawan-kawan. Okey. Pagi ni pergerakan saya adalah pergi ke Langkawi. Ke Langkawi saya akan naik feri di Kuala Kedah pada jam 1 nanti. Sekarang ni saya sudah bergerak. Sebab saya bergerak lebih awal sikit sebab sampai sana nanti tak kelang kabut sangat lah kan. Sebab nak cari parking kereta lagi apa. Kalau kita pergi terlampau suntuk ngam-ngam pukul 12.30 sampai sana, kita jadi terkejar-kejar sikit lah masa nak parking kereta, nak cari tempat kan. Sebabnya Langkawi ni nak pergi bukan boleh parking tu kereta sesuka hati, sebabnya risiko kan. Jadi kawasan banjir kan, lagi pun kereta situ banyak hilang lah, kadang-kadang pecah kereta. Jadi kita pergi lebih awal sikit, janji tempat tu kita cari tempat yang parking kereta dengan selamat lah kan. Kita akan berhenti sikit lah sebabnya tengah buat jalan laluan dia, jalan raya ni diorang tengah perbaiki jalan. Jadi pergerakan tu kena slow sikit lah, hati-hati. Inilah laluan kita untuk pergi ke Kuala Kedah. Daripada kampung pergi ke Kuala Kedah. Okay. Sekarang kita dah sampai di JT Kuala Kedah. Sampai di JT Kuala Kedah. Ini adalah terminal feri Kuala Kedah. Terminal feri Kuala Kedah. Kita dah sampai dah. Kita punya feri dalam jam 1 Kita tunggu sini dalam jam 1. Sekarang pukul 12.30, jadi tengah jam lagi kita tunggu sini Okay. Ini adalah JT Kuala Kedah. Sampai okey tu. Terminal feri Kuala Kedah. Ini adalah dalam terminal feri Terminal untuk lepas kita punya yang 1.
Langkawi nanti jam 1. Sekarang ni baru pukul 12.30. Ramai orang. Sekarang kita sudah berada dalam feri ya. Dalam feri. Kita duduk dekat dalam feri. Loceng kelas pun bunyi dah. Loceng kelas pun bunyi dah dalam feri ya. Kita baru je sampai ke Langkawi. Sekarang ni feri tinggal untuk menurunkan penumpang. Sekarang ni kita bergerak keluar pelan-pelan lah. Ini adalah keadaan dalam feri ya. Nak keluar. Kita akan keluar ke bawah pergi ke terminal Langkawi untuk keluar. Dalamnya kita baru je turun daripada feri ya. Kita baru je turun daripada feri. Kita sampai ke Langkawi. Ini adalah keadaan Langkawi ya. Pulau Langkawi. Okey, sini kita dah sampai ya ke Pulau Langkawi ya. Kali tak lagi pada coklat. Ini adalah coklat banyak. Coklat dalam ni. Dalam kali. Ini adalah kalangan JT. Okay, kita dah sampai di Langkawi. Ini adalah suasana Langkawi ya. Lepas kita keluar daripada JT Kuah. Langkawi. Inilah Langkawi. Kita akan pergi cari makan dulu lah, lapar. Sebab perjalanan dia 2 jam lah dalam feri. Daripada pukul 1, pukul 3 baru kita sampai sini. Okay, sekarang kita sampai di Pekan Kuah. Ini adalah Pekan Kuah. Itu adalah Menara Tower Langkawi. Semula Maha Tower Langkawi. Ini adalah Pekan Kuah. Sampai di Pekan Kuah. Pekan Kuah sekarang ni dah berwajah baru daripada kalau kawan-kawan main masa tahun 90-an, tahun 60-an ke bawah lah. Dah berubah, dah lain sangat dengan sekarang ni. Okay, kawan-kawan, makanan kita yang dah order tadi pun dah sampai. Okay. Kita ni kita tarik buat mi apa dah. Okay. Kita makan kawan-kawan.
kawan. Alhamdulillah kita dah selesai makan dekat kedai Old Town White Coffee. Alhamdulillah sedap. Dia punya sajian dah sedap lah. Ya, ini adalah pekan kuah. Pekan kuah dekat Langkawi. Kita pernah jalan-jalan sini, boleh jalan lah. Sekarang ni Langkawi sudah berubah, tak macam tahun zaman 90-an kan dulu. Inilah pekan dia. Ini adalah suasana waktu malam pekan kuah. Inilah jalan pergi ke Ayak Hanyat. Ini adalah suasana malam di pekan kuah. Tapi kalau Langkawi sekarang ni, kalau masa-masa sekarang ni orang kurang, tapi kalau time cuti sekolah, cuti perayaan ke, cuti apa-apa yang ni, memang ramai lah orang, sibuk lah. Kalau masa-masa sekarang ni memang sunyi sikit lah Langkawi. So ni kita dekat pekan kuah, makan bincuk malam. Ni orang awal lah kalau media. Okay. Kawan, setakat ini sajalah video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share supaya saya lebih-lebih semangat lagi untuk buat konten. Jumpa lagi.